Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada Maggi 1,5 pack ya. Sos cili, kicap kipas udang. Sedikit isi ayam potong kecil-kecil. 1 pack perencah Maggi, 1 sudu makan cili kisar. Setengah biji bawang besar, 2 biji bawang putih. Maggi yang dah direbus. Masukkan telur tu dulu. Hancurkan telur tu ya. Masukkan bawang besar dan bawang putih tu. Isi ayam tu dimasak ya. Masukkan 1 sudu makan cili kisar. Perencah Maggi ya. Gaulkan ya. Sos cili tu agak-agak 3 sudu makan ya. Kicap kipas udang. Kicap tu lebih pun tak apa, nampak gelap sikit. Sedikit air ya. Kurang gelap, opah tambah kicap lagi. Masukkan Maggi tu tadi tu. Gaul sebati. Tunggu Maggi tu kering sedikit ya. Dah pun siap. Letak ke dalam pinggan. Dekat rumah ni memang kurang makan sayur. Ayam goreng tu kita potong kecil-kecil, letak atas Maggi goreng tu ya. Itu letaklah cili padi potong. Lepas tu letaklah sos cili kalau suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Selamat mencuba.